Minta maaf ya. Sebenarnya saya tak pernah di screen. Jadi saya baru jumpa cikgu baik, dia kata tiga je. Jadi saya tak tangan saya tiga kat sini kan, jari saya. Okey tuan-puan yang dirahmati sekalian. Okey, kalau nama diberi Khadijah binti Abdul Latif, mesra dengan panggilan Acha. Tuan-puan, yang mana alhamdulillah Acha merupakan seorang guru kafar. Tuan-puan tahu guru kafar di negeri Selangor 14 tahun Acha bekerja, dan tahun yang ke-10 Acha baru kenal dengan public goal. 3 tahun Acha berusaha maksudnya plug in bisnes dengan public goal. Alhamdulillah tahun yang keempat ni Acha berjaya dengannya, dapat ke Cape Town. Okey tuan-puan, cerita ni macam mana? Acha mula buat decision selepas balik daripada MDC 7.0. Ruki tak datang MDC ya. Okey, 7.0 iaitu tuan-puan, Acha kata macam mana ni, 180,000 lebih lagi. Acha punya paling tinggi pun, paling tinggi pernah lah nak kat double Q tu pun sekali kan. Tapi Acha pun tak tahu nak korek kat mana nak dapat tu. Tapi keinginan Acha sangat besar, Acha nak berjaya dengan public goal. Acha tak boleh tahan dah. Sebab apa? Setiap kali orang pergi Dubai, okey lah, Dubai tu mula-mula. Hokkaido Acha dah tak boleh tahan. Switzerland Acha tak boleh tahan. Jadi kali ni Acha kata Cape Town Acha mesti kena pergi. Okey tuan-puan ya. Lagi-lagi Tuan Azan kata dia terbakar dengan mentor. First tengok Cape Town. Okey, Acha pun okey. Jadi balik daripada MDC, apa yang Acha buat? Decision Acha buat, Acha pergi ke Menara Public Goal hari-hari. Tuan-puan ya. Jadi tuan-puan, Acha ni dengar mentor cakap, mentor kata Puan Acha pergi Menara. Oh Menara okey, sebab Acha tak boleh pergi Bani dah. Bani tak boleh bawa live kat situ kan, jadi Acha datang ke Menara. Walaupun Acha daripada Semenyih naik motor sampai ke MRT dan datang ke sini, sakit badan jugalah naik motor. Anak ramai, 6 orang. Anak Acha yang kecil tu setahun 5 bulan. Dan Acha masa tu dah nak masuk Ramadan. Acha kata Acha tak boleh, Acha kena keluar daripada comfort zone. Apa yang Acha buat? Datang hari-hari, mula-mula rasa macam letihnya, tapi lama-lama sampai sini Acha rasa ini ialah office Acha. Dekat rumah tak ada prasarana. Jadi dekat sini ialah office Acha. Masuk sini Acha tak sempat letih. Daripada pagi sampai ke petang tak sempat makan. Dia letak makanan dekat dalam beg, cuci makan. Tak ada nak tidur. Tuan-puan, sungguh-sungguh Acha buat live. Acha pun tak tahu. Mula-mula datang buat live kat sini, Acha nak bagi tahu kat semua orang bersama dengan Acha. Tuan-puan tahu Acha buat live tak ada hasil. Hasil Acha 6 ke 9 ke 12. Acha datang sini, Acha kata apa namanya, buat live. Lepas tu kan dah habis live kosong. Acha ada sebagai partner Acha Intan Farhan ni. Jadi dia lebih hebat lah kan, banyak live. Tapi Acha buat. Lepas habis live kedua, ketiga, 20 minit Acha merasa Acha live lagi. 20 minit Acha merasa Acha live lagi. Acha ingat Puan Odah kata apa? Live banyak kali, 5 kali. Okey, rehat 20 minit, jalan lagi. Rehat 20 minit, jalan lagi. Datuk pun selalu nampak, you buat apa dekat sini? Datuk, I live lah. Okey, tak apa. Macam tu kan. Jadi, nampak Datuk lalu. Satu hari Acha pun macam nak chat Datuk. Dan semalam kemarin Datuk baru macam live Acha. Saya nak pandai buat live kat TikTok lagi tuan-tuan ya. Dan apa yang Acha nak share kepada tuan-tuan sikit ya. Apa yang Acha nak share daripada tak ada hasil. Acha kata apa? Live dia tak ada hasil. Macam menangis ya Allah. Aku ni tak tahu nak buat apa. Aku nak berjaya, aku nak pergi Cape Town, aku nak pergi tengok safari. Sebab Acha ni daripada kecil tengok safari tu. Tengok yang safari kan tempat dalam kita dekat situ kan. Acha kata, oh Cape Town ni Allah kau bantulah aku. Kau kesiankanlah aku. Aku nak betul-betul ya Allah. Acha buat. Satu hari ni tuan-puan, memang betul untuk kerja ke Cape Town. Baik-baik, hari-hari minta maaf ya Datuk sediakan bilik live. Tapi Acha sakit badan duduk saja. Cik Nora yang kecil nak bercerita dengan energy. Jadi Acha ambil pot sambil kat tengah tu, Acha nampak kat belakang. Tuan-puan, hari ini jual di Public Gold. Kilang emas, syarikat emas. Semua yang jual live Acha lepas join live pertama, live kedua datang jual. Sebab ramai orang tak tahu. Jadi Acha, memang semua orang nampak real Acha di Public Gold. Jadi Acha kata, oh Zin boleh tak Acha nak live kat sini Acha pelan-pelan sikit lah sebab Acha ada mic kan. Live sikit-sikit. Sebab Acha nampak ramai makin lama view makin
berkenaan dan Acha percaya pada diri Acha yang perempuan. Acha tak jual emas, public yang jual emas. Perempuan Acha jual diri Acha supaya diorang pemilih Acha, sebab Acha betul-betul nak bantu diorang. Alhamdulillah tuan-puan, tak sampai lebih kurang 2 ke 3 minggu dapat sebelum akhir Ramadan. Alhamdulillah buyback daripada 60,000 lebih. Tak tahu nak korek dekat mana hasil, tiba-tiba dah dapat 10,000 sahaja tinggal. Oh, Acha dah sedeka. Lepas tu dapat saja sebelum akhir Ramadan Acha dapat masa waktu maghrib ada RM1.80 ke RM1.30 saja bagi untuk grup. Acha tengok, ya Allah, Acha snap. Takkan nak berikut kan RM1 kan? Mesti sikit lagi maghrib dah settle. Tapi tuan-puan, Acha nak beritahu apa perasaan Acha. Acha tengok mula-mula dapat tiket dia Captain. Acha tengok, oh Alhamdulillah, Acha dengan anak-anak masa tu nak pergi ke PICC. Alhamdulillah semua Acha Umi dah dapat dah tiket kan. Okay, tapi dia macam tak ada rasa. Dan Acha ingat mentor kata lepaskan kejayaan yang lalu, bina kejayaan yang baru. Jadi okay, Cape Town dah selesai. Mentor dah ajak jemput Acha masuk dalam grup Cape Town. Acha tak jawab apa-apa lagi. Esok baru Acha jawab sepenuh hati wish dan Acha menangis. Tuan-puan, Acha menangis. Orang Acha tak tahu tuan-puan dapat pergi Cape Town atau apa. Tapi Acha menangis sepenuh hati. Sebab Acha rasa macam ya Allah, ya Allah, betul lah bila kita buat sepenuh hati, kita buat bersungguh-sungguh, memang betul Allah tengok pada kita apa yang kita semua kita. Tuan-puan, jadi kunci dia buat apa henti tuan-puan. Acha keluar daripada comfort zone. Acha tinggalkan suami Acha, tinggalkan anak Acha daripada pagi sampai ke malam. Acha buat puasa sorang-sorang kat sini. Semua orang dah balik. Sebab Acha dah terlambat. Lepas tu Acha kata, oh Acha dah terlambat, Acha kena balik lambat. Sebab Acha kena bawa balik hasil. Jadi Acha kata, okay, sampai ke malam buka puasa. Lepas habis buka puasa Acha buat live dekat Gol ATM. Acha kata, oh bagus juga live kat Gol ATM ni, sebab view naik. Acha tak perlu pergi kat Gol ATM dekat mana? Dekat luar mall tu. Maknanya Acha dah nampak rentak Acha di pelusuk mana public gold ini. Asal ada nampak public gold, asal ada nampak counter ke, ada nampak gold ATM ke, apa sahaja public gold, semua Acha ambil peluang. Jadi tuan-puan, nak beritahu, ambil peluang buat sampai Allah kesiankan kita. InsyaAllah ya tuan-puan, kejayaan persoalan masa. Terima kasih mentor, terima kasih Dato'. Terima kasih. Terima kasih.